Dalam perjalanan dunia internet, apabila yang banyak meninggalkan komen yang merancakkan perbincangan adalah sama ada mereka yang meninggalkan komen-komen negatif ataupun komen yang rancak itu adalah komen yang ringan-ringan, yang tidak ada perkara serius atau ilmu pengetahuan di dalamnya. Manakala benda yang baik, penting, benda yang berasaskan kepada ilmu, senyap, tidak ada perbincangan yang rancak mengenainya, ia menyebabkan sedikit demi sedikit apabila kita online sahaja, yang kita akan jumpa banyaknya adalah benda tak elok, dan benda yang baik, reaksi yang positif semakin tenggelam. Implikasinya apa? Di dalam Islam, kita kenal tentang ma'ruf dan mungkar. Ma'ruf, makna literal dia adalah sesuatu yang kita biasa, kita familiar, kita menerimanya kerana dia adalah perkara normal. Manakala mungkar dari segi makna literal dia ialah sesuatu yang kita bantah kerana kita tak biasa dengannya, kita jarang jumpa. Apabila beralihnya generasi, misalnya saya adalah generasi yang di satu zaman ketika usia belasan tahun, di awal 20-an adalah zaman pra-internet, kemudian 25, 26, 27 tahun ke atas hingga sekarang adalah di zaman internet dan zaman media sosial pada hari ini. Kini pengguna internet itu sudah ada 2, 3 ataupun 4 generasi baharu selepas kami. Generasi baharu yang apa sahaja benda yang masuk ke dalam diri mereka itu adalah melalui internet. Apabila yang mereka banyak jumpa adalah benda tak elok dan benda yang mereka kurang jumpa adalah benda yang baik, maka benda ma'ruf bertukar menjadi mungkar, benda mungkar bertukar menjadi ma'ruf. Yang mereka familiar adalah benda yang tak elok dan yang mereka rasa tak familiar ialah benda-benda yang baik, dan ini membentuk persekitaran yang menjurus kepada kiamat, kerana di akhir zaman kiamat itu terjadi dalam bentuk tahun-tahun menipu apabila keterbalikan di antara betul dan salah itu menjadi satu suasana yang mencengkam semua orang. Khianat jadi amanah, amanah jadi khianat. Orang cakap betul dianggap penipu, orang yang menipu dianggap orang yang betul. Dan Nabi SAW kata di akhir zaman nanti akan hilangnya al-wu'ul dan akan berleluasanya at-tuhud. Sahabat tanya, al-wu'ul dengan at-tuhud itu apa? Al-wu'ul ni maksudnya adalah wajah orang yang baik, orang yang mulia, mereka itu akan hilang. Kemudian at-tuhud ini pula ialah benda yang ada dekat tapak kaki manusia yang selama ni orang tak nampak. So basically-nya, muka hilang, tapak kaki yang naik. Seolah-olah macam dunia hari ini dipenuhi dengan mereka yang bermusafir dengan pasport, gambar pasport mereka adalah tapak kaki dan bukannya muka.